tahu korang kena bertelur. Bila korang tak bertelur, korang tengok macam ni, nampak tak? Bila korang tak bertelur, apa yang berlaku? Korang tak boleh pregnant. Jadi, macam mana pun korang makan suplemen, korang tak boleh berjaya hamil. Sebab suplemen itu adalah tak adalah wajib puan, tak adalah wajib, okey? So suplemen itu adalah untuk bantu secara natural, tetapi korang still kena ambil rawatan ubat, rawat PCOS dulu. You all nampak tak? PCOS itu adalah masalah telur yang tidak matang. So bila kita buat scan, saya dah tengok dinding rahim dia. Rahim dia terbalik korang, rahim dia terbalik. Tapi yang paling kita risau dia tak bertelur. So you all kalau datang scan, ada telur macam ni, ada telur macam ni, endometrioma. Oh ya ke, Nedi berapa saiz? Berapa saiz? Lebih 5 cm kan? Jadi kalau ada telur macam ni, korang susah nak lekat. Sebab korang tak boleh pregnant. Jadi bila pentingnya kita buat scan ni, saya akan bagi ubat untuk rawat PCOS you all. Rawat kualiti